Tapi memang seronok bawa motor ni. Kalau korang kan apa macam tak minat naked, boleh ambil lah sport bike ni. Dia sport touring ni sebenarnya tau. Sebab position kau tegak tau. Ini kan, kalau korang pasang box pun masih cantik lagi tau. Sebab dia sport touring. Dan dia position dia tegak. Kau tengok kan, dia bukan pakai clip on tau. Pakai apa benda lah, tak tahu lah. Bukan handlebar, bukan clip on lah. So dia position dia agak tinggi, agak selesa. Memang selesa lah. Aku yang tinggi 16 ni pun rasa selesa. Kalau korang tinggi lagi, aku rasa lagi selesa. Dia motor memang best lah. Motor ni memang best guys. Sebab ramai tanya aku nak ambil Z ke nak ambil Ninja. Kalau korang tak kisah lah, korang tak kisah nak minat naked ke sport bike kan, kau ambil Ninja guys. Bagi aku Ninja ni lagi banyak benefit. Sebab apa? Sebab dia tak macam naked. Position macam naked, tapi dia tak macam naked nak lawan angin tu. Maksudnya dekat highway dia memang padu. Kalau kau banyak jalan jauh kan, beta ambil ni lah lagi bagus. Oh, seronok guys. Angin tak rasa, angin tak rasa. Oh, baru guys. Aduh. Hai. Kenapa aku tak ambil Ninja? Jangan. Nanti mengajuk pula kat rumah tu kan.